Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suka asam dia? Tengok ni. Mau adik dia siap yang mau. So lama Kamal tak buat video mukbang-mukbang. Hari ni kita buat mukbang-mukbang. Kamal ada beli makanan. Tara makanan dekat vendor dekat tengah pekan. Vendor ni murah gila pun dekat pekan Guangzhou. Kamal selalu pergi beli kat kedai dia. RM2, RM2.50. Lepas tu Kamal ada beli nak try ada satu kedai kopi dekat sebelah vendor tu. Dekat sebelah kedai dia tengok ramai dia beli kat dia. Sama try caramel macchiato ni nak try. Tu pun dah jadi tak minum lagi daripada tadi. Es kopi. So kami ada beli kuih koci. Lepas tu ada cok syara manis. RM2.50 macam tu. Okay, mudah sana RM3. Mau siap ayam mau. Lasam RM3. Satu bekas ni besar. Lepas tu ada nasi ayam. Wow. So kamu nak try lah yang kamu beli ni. Berpeluh hampa lama tak buat video susun ikut tu. So nasi ayam satu kat mall. Lepas tu kamu beli lasam nak try lah ni. Makan nasi ayam. Lepas tu ada nasi ayam terlebih nak beli dekat mall. Lepas tu saya lasam nak mesti nyamuk kuih-kuih. So kita nak try makan nasi ayam dulu hampa ni. Nasi ayam RM3 yang bawah tu, ayam besar. So jom. Dia budak sejuk. Tak nampak. Dia makan nasi ayam. Dia tengok dekat depan TV. Sementara aku duduk free kan. Ni. Terus siap tadi 2 booking. Nak pergi hantar petang ni tapi kami ada gap masuk. So kami that's why lah kami buat video saya. Beli dah makanan kotak ni. RM3 je mau. Murah lah. Kedai vendor tepi pekan. Kat tengah pekan. Ada jual RM3, RM2 no. Kat Pekan Labu. Dia busur semua lengkap. Siap dengan sup dia pun banyak ke. Paprika ke tu. Bismillahirrahmanirrahim. So fresh. So kita makan. Dia nak tempur duduk atas ni. Apakah suka sedap tak ayam ni? Dah. Ha? Ada sayang ke? Ayam. Pukul 12 boleh juga. Hari Sabtu dia katuk.
Sedap lah sayam dia. Kita nak masak sikit asam dia lah. Asam dia RM3. Asam dia tu dibumbung. Ada cabai, kuah dia. Goncang-goncang. Pekat lah kuah dia. Kuah laksa dia pekat. Boleh cabai tu tak rasa lagi kan. Kita nak try laksa dia. Laksam dia pun sedap lah mak. Laksam dia pun sedap. RM3. Laksam satu jual tender RM4, RM5. Pandai orang yang buat laksam ni. Kuih koci pulut hitam. Ada tinggal nombor telefon kat sini 013-224-2980. Tapi kita tak try lagi. Sedap ke tu? Okey. Kunci dia. Kita nak ambil satu. Kita buka. Kuih koci pulut hitam. Banyak isi dia penuh. Dah. Okey lah.